Okey, Assalamualaikum. Saya Azhar. Saya baru nak cuba-cuba buat video panduan e-hailing untuk yang baru-baru nak mencuba. Saya sudah buat pasal Grab. Jadi sekarang saya nak tunjuk pasal Maxim pula. Maxim, apa perbezaan Maxim? Maxim memang banyak bezalah. Daripada segi komisen, daripada segi sistemnya pun memang sangat berbeza. Jadi itulah. Okey, Maxim ya. Maxim ni company Rusia ya. Maxim ni lebih murah lah tambangnya. Mungkin beza dalam RM2 lah. Jadi Maxim ni kebanyakannya gunanya B40. Kalau saya di Kuantan memang banyak lah orang daripada hospital. Apa kan, orang biasa yang balik daripada klinik kan, hospital, tambah RM3, RM6 gitulah. RM3, RM4 gitu. Banyak lah. Banyak kali dah saya bawa orang daripada hospital guna Maxim. Kalau Grab tadi adalah doktor. Kan biasa doktor guna, dia doktor jururawat pakai Grab. Dia tak kisah apa beza RM3-4 kan. Jadi Maxim ni aplikasi untuk driver dia nama dia Taxi. Maxim nama dia ialah Taxi. Okey semula Tax. Dia tak tulis Taxi. Okey ni sistem ni dah berjalan. Okey ni secara umum lah, ini aplikasi untuk driver, untuk pemandu. Okey ni profile, ni saya punya profile. Di sini ni login, ID, nombor telefon. Ini passenger boleh contact. Betul, vehicle, kenderaan. Betul. Okey, itu secara profile lah. Kita tak apa sangat. Jadi itu dia punya interface. Dia macam old school lah, macam masa mula-mula handphone Android wujud kan. Jadi dia nak kata taklah buruk, tapi nampak old school lah, nampak fashion lama lah, beza dengan Grab tadi. Okey, ni sistem dia. Sekarang ni saya berada di Bentong. Tapi location, okey, itulah beza Maxim. Sangat banyak bezanya dengan Grab. Jadi kalau lepas kursus PSV, Maxim ambil masa 1 hari saja untuk lulus. Jadi kalau hari saya buat kursus PSV hari Jumaat, hari Isnin hantar melalui WhatsApp. Jadi hari Selasa dah lulus. Yalah, lesen PSV tu, lesen PSV kat JPJ tu yang RM30 tu semua dah dapat pada hari Isnin. Hantar kat Maxim, upload melalui aplikasi taksi ni. Jadi Maxim akan luluskan hari Selasa tengah hari, dah boleh ambil passenger dah. Dah boleh cuba sendirilah. Jadi banyak benda lah nak cerita. Dia berlainan sangat dengan Grab. Berlainan caranya. Jadi kalau Grab tu dia ambil masa seminggu untuk lulus. Jadi saya dah buat Maxim selama 5 hari. Hari Selasa. Jadi kursus hari Jumaat. Minggu depan hari Selasa dah buat Maxim dah tengah hari. Hari Jumaat petang baru dapat kelulusan Grab. Jadi kita dah terbiasa dengan Maxim tu, kita ingat Grab ni sama lah, sangat berlainan. Okay, secara umumnya Maxim kita boleh pilih, Grab kita tak boleh pilih. Maxim kita boleh pilih. Nak pilih yang murah, yang dekat, yang senang. Untuk permulaan ni kan, untuk berlatih-latih ni, permulaan ni, kita boleh pilih lah. Contohnya nak ambil orang daripada hospital,
kita nak, yelah, kita nak bantu orang dulu kan. Nak utamakan B40 kan, yang orang dekat-dekat yang nak balik. Ambil lah yang RM3, RM6, RM4. Kita boleh carilah yang apa, yang nak balik daripada hospital. Okay, manakala apa tadi, Grab, kita tak boleh pilih. Apa yang dia bagi tu, sama ada kita terima ataupun kita tolak, decline, ataupun kita dah terima, accept, kemudian kita cancel. Kalau tiba tak nak. Jadi Maxim ni kita boleh pilih, kita boleh tengok. Okey, itu untuk bahagian pertama Maxim ya.